Pada awalnya, ia hanyalah satu lagi penerbangan biasa seperti sedia kala. Para penumpang menaiki pesawat dengan senyuman, ada yang bercakap tentang percutian yang dinanti, ada pula yang sibuk dengan urusan kerja dan ada juga yang tidak sabar-sabar untuk menanti berjumpa dengan keluarga tersayang. Namun, siapa sangka cuaca yang dapat tenang dan pemandangan langit yang membiru merupakan detik-detik terakhir di udara yang menjadi mimpi ngeri yang tidak pernah dilupakan oleh para penumpang tersebut. Maka inilah 5 kisah nahas kapal terbang yang paling tragik, antaranya telah mengorbankan nyawa paling ramai dalam sejarah dunia. Nahas kapal terbang yang pertama ialah nahas Turkish Airlines Flight 981 yang merupakan penerbangan daripada lapangan terbang Orly di Paris ke lapangan terbang Heathrow, London. Pada 3 Mac 1974, pesawat jenis McDonnell Douglas DC-10 yang mengendalikan penerbangan itu terhempas ke dalam hutan Ermenonville, kira-kira 37.76 km di luar Paris, yang mengorbankan kesemua 335 penumpang dan 11 anak kapal di dalamnya. Ia menunjukkan kemalangan penerbangan yang pertama yang melebihi 200 dan 300 kematian. Nahas ini juga dikenali sebagai bencana udara Ermenonville. Namun begitu, punca daripada kelemahan dalam reka bentuk kapal terbang jenis Douglas DC-10 ini telah membawa padah apabila kesemua 355 penumpang dan 11 kru terkorban apabila pesawat ini terhempas di hutan Ermenonville di utara Paris. Selepas 10 minit berlepas, pintu kargo kiri kapal terbang ini telah tercabut akibat daripada masalah bagaimana ruang pintu selak ditutup dan menyebabkan letupan yang memutuskan kabel utama yang digunakan untuk mengawal pesawat. Ia kekal sebagai kemalangan pesawat tunggal paling maut tanpa mangsa yang terselamat, kehilangan badan kapal kedua dan kemalangan maut yang melibatkan McDonnell Douglas DC-10 dan kemalangan penerbangan paling maut yang berlaku di Perancis dan kedua di Eropah. Seterusnya, yang kedua, nahas bencana penerbangan Tenerife yang berlaku pada 27 Mac 1977. Dua pesawat penumpang Boeing 747 iaitu penerbangan 4805 KLM dan penerbangan 1736 Pan Am yang berlanggar di landasan lapangan terbang Rodeos Los yang telah membunuh 583 orang dan menjadikan insiden yang paling dahsyat dalam sejarah penerbangan yang tidak melibatkan tindakan keganasan. Pelanggaran ini berlaku di darat akibat kesilapan juruterbang yang mana tiada satu pun pesawat dan sepatutnya berada di Los Radios, tetapi kedua-dua pesawat ini terpaksa bertukar haluan setelah didapati terdapat sebuah bom yang diletakkan di kedai bunga lapangan tersebut. Pelanggaran berlaku apabila kapal terbang KLM yang dipandu oleh Kapten Van Zanten berlepas tanpa kebenaran sah berada di landasan sama dengan kapal terbang Pan Am yang dipandu oleh Kapten Grubbs yang sedang mencari laluan keluar, dan keadaan menjadi lebih buruk apabila kabus tebal menghalang penglihatan pesawat Pan Am yang mana setelahnya dilihat pesawat KLM keluar daripada kabus tersebut. Rentetan daripada itu, pesawat Pan Am terbelah dua dan hancur manakala pesawat KLM pula hilang kawalan sejauh 150 meter daripada tempat pelanggaran dan meluncur sejauh 300 meter lalu terbakar. Seterusnya yang ketiga merupakan nahas tragedi daripada pesawat 182 Air India yang telah mengorbankan sebanyak 329 nyawa termasuk 286 rakyat Kanada, 27 rakyat British dan 24 rakyat India. Pesawat 182 ini sedang dalam perjalanan dari Toronto ke London dan selepas berhenti rutin transit di Montreal di mana pegawai Kanada mengeluarkan 3 bungkusan yang mencurigakan dari pesawat tersebut. Penerbangan itu berlepas semula ke London seperti yang dijadualkan dan mewujudkan komunikasi dengan menara lapangan terbang Heathrow. Ketika berada di altitude 31,000 kaki pada 23 Jun 1985 dan hanya 45 minit daripada destinasi, sebuah bom meletup di bahagian kargo dan mengakibatkan pesawat Boeing 747-237B itu musnah dan hancur di udara. Tiada amaran ataupun panggilan kecemasan yang dikeluarkan. Nahas berlaku ketika pesawat tersebut berada di ruang udara Ireland.
Ketika pesawat itu hilang dari skrin radar, kaki tangan Heathrow bertindak cepat dengan menghantar kru penyelamat kecemasan. Apabila pesawat itu meletup, ia menjunam masuk ke lautan Atlantik dan tiada mangsa selamat ditemui. Hanya 131 mayat berjaya yang diambil daripada laut tersebut. Ia tercatat sebagai pembunuhan terbesar dalam sejarah Kanada sebelum berlakunya tragedi pengganas pada 11 September 2011. Punca nahas itu tidak diketahui serta-merta, tetapi pegawai syarikat penerbangan mengesyaki ada pengganas Sikh yang meletakkan bom pada pesawat itu, yang mana pada awal 1980-an India telah terlibat dalam pergolakan sivil dan ganas antara puak Sikh dan puak Hindu. 5 bulan selepas peristiwa buruk ini, 2 suspek telah berjaya ditangkap. Polis Kanada percaya bahawa salah seorang suspek, iaitu Talwinder Singh Parmar, yang mengetuai serangan tersebut, kemudiannya telah ditangkap dan dibunuh oleh polis di India. Seterusnya, tragedi keempat merupakan nahas kapal terbang MH17 daripada Malaysia yang dijadualkan berlepas dari Amsterdam ke Kuala Lumpur pada 17 Julai 2014. Malaysia Airlines MAS mengesahkan pihak mereka menerima makluman daripada Trafik Kawalan Udara ATC Ukraine pada 10.15 malam waktu Malaysia tentang makluman tersebut yang mengatakan bahawa ATC Ukraine telah terputus hubungan dengan pesawat MH17 pada 2.15 petang mengikut Greenwich Mean Time Zone GMT di kedudukan 30 km dari tamak, kira-kira 50 km dari sempadan Rusia-Ukraine. Pesawat jenis Boeing 777-200ER ini telah ditembak jatuh oleh kumpulan pemisah pro-Rusia yang berdekatan dengan Taurus di wilayah yang ditakluk oleh kumpulan pemisah Donetsk, Ukraine, kira-kira 40 km dari sempadan dengan Rusia dengan menggunakan peluru berpandu permukaan ke udara buatan Rusia BUK-9M83. Sedurus selepas itu, berita antarabangsa telah melaporkan penemuan bangkai pesawat, mayat dan barangan peribadi bertaburan sejauh beberapa kilometer berhampiran perkampungan Grobovo, Ukraine. Perkampungan ini juga merupakan wilayah yang bergolak yang dikuasai oleh pemberontak yang berhampiran sempadan Rusia. Kesemua 283 penumpang dan juga 15 anak kapal dalam pesawat yang tidak bersalah ini maut terbunuh oleh kerana peperangan yang dikenali peperangan Donbass sedang berlaku ketika itu. Kejadian ini merupakan kejadian malang yang kedua bagi penerbangan Malaysia kira-kira 4 bulan selepas peristiwa kehilangan pesawat MH370 pada 8 Mac 2014. Terakhir sekali, yang kelima merupakan salah satu bencana paling dahsyat dalam sejarah penerbangan yang berlaku di landasan di lapangan terbang antarabangsa Riyadh di ibu negara Arab Saudi pada 19 Ogos 1980. 301 orang telah kehilangan nyawa mereka ketika Lockheed L1011 terstart melakukan pendaratan cemas akibat kebakaran dalam penerbangan. Kemudian secara misteri senyap sebelum ada meninggalkan pesawat. Bencana yang mengerikan itu membingungkan fikiran kerana entah bagaimana tiada seorang pun di dalam jet itu terselamat daripada penerbangan yang tidak pernah terhempas. Kisah tragis tragedi pesawat SV163 Saudi Arabia Airlines yang mula-mula berhenti sementara di Riyadh selepas penerbangan dari Karachi dan meneruskan penerbangan ke Jeddah dan kemudiannya berpatah balik beberapa minit kemudian melakukan pendaratan secara kecemasan kerana berlakunya kebakaran dalam kapal terbang. Kematian kesemua 301 penumpang yang menaiki pesawat jenis Lockheed L1011 ini merupakan aksiden yang paling dahsyat dalam sejarah penerbangan yang tidak melibatkan penghempasan atau perpecahan kapal terbang semasa penerbangan. Pesawat berkenaan berjaya mendarat dengan selamat, namun begitu penumpang masih tidak keluar daripada pesawat walaupun enjin telah dimatikan. Selepas pintu berjaya dibuka, pasukan penyelamat mendapati kesemua telah terbunuh akibat daripada menyedut asap kebakaran dan tragedi ini dipercayai akibat kegagalan juruterbang memberikan arahan kepada kru-kru untuk pengosongan kecemasan dan juga kegagalan kaki tangan pengurusan ibu pejabat untuk memastikan kaki tangannya mempunyai peralatan dan latihan yang mencukupi untuk berfungsi seperti yang diperlukan semasa kecemasan.
Akhir kata, setiap nahas ini bukan sekadar angka ataupun statistik untuk sekadar catatan sejarah, namun peringatan kepada kita semua tentang pentingnya keselamatan dan langkah berjaga-jaga dalam dunia penerbangan yang penuh dengan risiko berbahaya. Semoga setiap kisah ini menjadi peringatan dan setiap jiwa yang telah terkorban terus dikenang sentiasa. Walaupun masa terus berlalu, ingatan terhadap mangsa nahas kapal terbang ini tidak pernah pudar, dan melalui dokumentari ini dapat berharap meninggalkan kesan yang mendalam dan pengajaran kepada semua. Sekian, jaga diri semua dan terima kasih kerana menonton.